Konnichiwa. Mama-san dice que tu reinado ha terminado. Dia tak tahu ke apa sial aku One Piece champion. Musibah ni. Kenapa kita? Kenapa? Sayang, kenapa? Selamat datang kembali ke Talk Folks Podcast, guys. Welcome back, guys. Konnichiwa. So, hari ni kita akan bacakan korang punya What Up Talk Folks, Masalah negara. masalah negara. So, aku akan bacakan the first punya. Silakan. Sekejap mana tadi? Okay. Masalah dunia. Alamak, hilang lah Syul. Sekejap. Kadang-kadang gitu benda-benda gaib. Okay. 20. Alamak. Tak apa, kita berbual dulu. Sementara aku cari. Yeah. Ni pasal ni lah. Pasal relationship problem. BGR BJR. BGR. Ya, Boy BGR. girl relationship lah. Ya, of course. Takkan bulldog gorilla relationship. Betul. Dah jumpa belum? Belum. Korang berbual? Oh, dia hilang Masalah relationship. Budak-budak sekarang kecil-kecil dah nak mata. Lip, Betul. Dulu kau bercinta berapa tahun? aku 10 tahun dah. Kiwa, muda dah. Dengan ada dah 10 tahun. Belum balik lah tu. Aku dah jumpa. Okay, Dah. silakan. Salam Talk Folks. Waalaikumsalam. Aku ada masalah negara sikit. Silakan. Aku recently diagnosed with lung blockage and high blood pressure. Oh, okay. And after that baru je break up dengan girlfriend aku sebab aku didn't spend much time and tak bawa dia keluar or buy her gifts. Okay. She is a great beautiful lady, Alright. but maybe expectation dia for aku tinggi kot. Tu pasal she call off masa aku overlook semua ni. Aku nak tanya, what should I do to win her back? Aku dah sayang sangat sampai susah nak lepaskan. Dah 3 tahun and family pun dah sayang. So help me brothers. Nak kahwin bila? Belum cakap lagi. Tak cakap. Tapi basically dia cakap perempuan ni punya expectation terlalu tinggi, yang bila dia diagnosed with lung blockage dengan high blood pressure ni, girlfriend dia call it off pasal dia tak spend so much time dengan dia, dengan tak bawa dia keluar ataupun buy her gifts. Dia dah bingai apa girlfriend dia ni. Yeah. Tapi dia dah tahu kan, boy dia tu ada penyakit Tahu. lah. Tapi Tahu. dia ada lagi satu juga. Dia bila dia macam, aku rasa benda gini dia tak pernah cakap dengan girlfriend dia from the start. Aku not sure. Aku rasa about the expectation dia benda. Pasal bila from the start kau dah layankan, dia akan expect macam gitu je tau. Kalau kau Betul. stop somewhere, Ya, kau tak buat, dia akan macam, dulu you selalu macam ni. Betul. because kau kena ingat, saham ni tak selalunya naik. Betul. Ada bulan saham turun. Dan aku rasa dia ni, yang lelaki ni, aku rasa kau nak kena berbual dengan girlfriend kau ni. Just bilang terus terang lah, tak payah malu. Yeah. I actually kan, I dah tak boleh mampu dah benda gini. Yeah. Gentle man cakap. Kalau dia marah kau, then Not for you lah. Yeah. Pada aku, Betul. kau dah tak payah nak kejar-kejar. Kalau benda-benda gini, pada aku simple apa. Kau nak lama dengan dia, kau just cakap lah, okay, I boleh dengan you, tapi apa yang you minta ni, I rasa I tak selalu akan mampu lah. Betul lah. Dia more to materialistic lah. Ya, pasal Ya. pada aku kalau kau with the right person, tak ada gifts pun kau tak Okay kisah. apa? Kau tak kisah actually. Makan tapau bawah blok pun on Go je. apa? Go je, macam okay lah. Ya, Happy okay lah. Kenyang juga apa. Ya, So Tapi- from there kau akan tahu yang whether this girl is for you or not. correct. Dia simple. Benda-benda gini kan, dia actually kalau kau tak mampu, bukannya bermaksud kau forever tak boleh belikan dia barang-barang cantik. Mesti satu kali Satu- mesti dapat A few beli times apa. mesti kau akan boleh beli. Let's say ni bulan tak boleh beli Dia minta, I nak beli kasut ni cantik lah, tapi kau tak ada duit kan. Kalau aku bilang terus terang, Syed, Betul. aku sorry, this month I'm sorry I tak boleh belikan you this month pasal yelah tengah shortage lah. Ya. Why not I bring forward lain kali lah. Hmm. Bila ada duit lebih sikit beli. Tapi kalau itu pun dia tak boleh faham, dan susah. Because ni belum kahwin, Syed. Ni belum kahwin, Syul. Ni dah kahwin lah macam. You nak rantai Boleh, bukan tak boleh. kapal punya. Tapi kau rasa
Entah, aku tak tahu. Kau rasa kalau kau dengan the right person, kau akan minta ke? Aku tak rasa the right person would minta tau. Alah, kadang-kadang kalau dia tak minta pun, kalau Kita akan kau kasih juga. Kita akan kasih. kalau kau dah ada tu kemampuan, kau mesti belikan memang. Betul. Yalah. Dia maybe akan cakap things like macam, I kalau ada duit, I nak beli ni. Ya, Dia ya. ada dia punya wants. Tapi dia tak suruh macam, Dia tak I suruh nak kau ni, beli. you belikan I. Tak ada. Kau faham tak? Dulu aku ada satu kenalan macam gitu. Baru-baru kenal Ni juga. dating lah. Dating. Dah start minta-minta. Ah, Apa dia minta? that time Roxy punya jacket. Macam mana dia minta? Macam kita jalan-jalan kat Roxy Wisma. punya jacket dulu nak dekat Skeping kat Lim. Kat Wisma. Okay. I suka ni, belikan I ni lah. Tak ada angin, tak ada ribut, terus dia cakap belikan I macam ni. kita jalan-jalan gitu kan. Tu cakap, I suka Roxy punya ni lah, belikan I ni. Boleh tak? Habis tu kau cakap apa? Aku cakap, okay. Tengok lah, kita tengok macam mana. Habis, Aku macam terus turn off. Aku cakap, sebut aku belum apa-apa baru pun. kenal? Macam baru-baru kenal. Okay lah. Aku tak boleh lah saya. Aku so far time baru-baru kenal, aku belum came across macam gini kan. Pasal apa, entah aku suruh jalan-jalan tak pernah nak minta apa-apa. Paling-paling kalau aku nak belikan, aku belikan lah. Betul. Itu je. Ya. Aku akan macam dia kalau cakap ni lawa. So aku take note dulu. Yes. Ya, Aku ya, nak macam take itu. note lah, Correct. take note. Aku will take note. Ya. Aku cakap okay ni lawa. Okay lah. Tunggu gaji ke tapi apa kan. Nanti kau surprise. Kita step tak ingat, tapi actually kau take note benda tu. Nanti kau surprise. Bila kau ada rezeki lebih, kau capai lah. Okey apa. Pada aku kalau relationship macam boyfriend girlfriend ni, Meminta sangat. kalau kau meminta sangat, entahlah kalau pada aku, kalau boyfriend kau anak lord ke, anak tycoon kau okey lah. Kalau dia macam just a normal guy, But still, aku still believe kalau let's say dia anak tycoon ke anak apa-apa, kalau you are with the right person, perempuan tu nak dengan kau pasal nak dengan kau, kau tak akan minta. Walaupun kau tahu dia banyak duit. Kan? Pasal kau akan tahu eventually pun akan jatuh kak. Kalau kau tak minta. ya. Something like that lah. Ya, Betul correct. apa? Kalau kau tak minta, kau tahu dia boleh belikan aku 10, tak minta lah nanti dia beli punya. Ya, something like that lah. Tapi kalau kau baru-baru matai, walaupun 3 tahun, tapi tu kaitan belum ada apa-apa. Habis dia cakap apa, family dah sayang ni semua. Family kau tak tahu, kau susah. Ya. Kalau family kau tahu pun dah lain cerita. Aku rasa ni goes both ways lah. Goes Ya. both ways dengan lelaki yang suka minta-minta juga. Ada juga lelaki suka minta-minta. Ada. Minta perempuan. Aku suka minta-minta juga. Kau minta lain. Minta I nak. Yelah, nak barang apa. Ya, nak barang lah. Kadang apam, dessert. Betul, correct. Mochi. Ya. Betul. Tengoklah Kadang hari apa. kupang rebus. Ya, correct. Tapi yang pasal apa ni, pasal time kan, aku rasa kita tiga, kita boleh kasih advice dekat kita punya younger listeners yang korang masih belum kahwin ataupun masih mati. Kalau korang tak faham yang partner korang tak spend time sangat dengan korang. Ini Untuk girlfriend ataupun boyfriend yang terlalu clingy. aku tak boleh saya. Yes. Aku dah Rimas dulu tak boleh. Aku Korang- rimas. Okay, let's say rimas tu satu hal. Kau nak kena faham life still nak kena go on. Betul. Let's say, especially kalau let's say kau dah tunang, tengah nak kerja. Tengah nak kumpul duit. Itu time yang kau tak sepatutnya ganggu ketunang kau pun. Betul. Dia mati-matian misalnya nak kerja cari duit. Yes. Jadi untuk siapa-siapa yang tak kira lelaki ke perempuan, yang clingy, yang kau nak kena faham lah. Kau nak kena faham yang bila korang dah matai ni, then the next stage is korang tunang, betul? Betul. So tunang usually 2 tahun apa. Kalau basic Ya, yeah, correct. kalau normal is 2 years apa. Lepas tu kahwin. Kau kena ingat tau, that 2 years tu, kau punya boy ni atau both ways lah. Korang nak kena die-die kerja tau. Iya. Untuk stablekan korang punya ni lah. Korang punya ekonomi lah. Dia bukan macam, you, macam tengah tunang ni, kita ni lah, kuah pergi ni, kita join kawan kita pergi holiday lah gini. Itu bukan time dia. Betul. Tu bukan time Itu dia. bukan time dia. Dia lepas kahwin baru okey lah. And lepas tu bila kau tak dapat benda tu, kau akan merajuk, kau akan buat perangai, kau akan apa-apa. Lagi sekali aku cakap ni goes lelaki dengan perempuan. Kau nak kena faham lah benda ni. And be more independent lah. It's ni pengorbanan lah. Kalau Betul. korang nak go to the next stage, there's something that korang nak kena sacrifice tau. So sacrifice dia, ini is part of it. Betul. Korang tak selalu jumpa, kau tengok, sial lah boy aku siang pagi kerja Sul.
Let's say lah pagi kerja ni, malam bawa Grab gini. Kau kena ingat kenapa dia buat macam tu. Ya, and apa ni, taklah kita cakap sampai 6 bulan jumpa sekali, tak lah. Tak lah, mesti jumpa punya. Tapi maksudnya kalau kau jangan minta-minta lah. Alah. Jangan Abi you dah tak boleh hantar lagi kerja, ambil I balik kerja macam itu. Dah memang tak boleh, dia nak kena kayu ke, dia nak kena apa, dia busy lah. Ataupun dia kerja tapi time yang dia nak kena ambil kau, hantar kau, dia nak rest apa. Ya. That kind of thing. Tak payah expect ni. Kau pun automatic kau nak cakap. Betul. Tak ada hari ni tak payah. Something like that lah. Lat-lat lah kan. Lat-lat pun okey apa. Alah, kaki pun semua masih ada apa. Betul lah. Public tak mati pun naik public. Lagipun time kau orang tunang tu, yelah kalau kau ada kemampuan tu okey lah. Tapi save the money untuk kau punya wedding ke, rumah ke apa kan. Pasal aku paling tak boleh sekali diorang cakap orang, kalau even daripada dulu kalau members kan, cakap asal saya kau dah tak dengan dia lagi. Pasal dia cakap dia tak, aku tak spend enough time dengan dia. Aku boleh sort Syul. Macam so tak ada third party tau. Tak ada macam kau tipu dia ke, kau pukul bantai dia ke, ataupun kau cock up ke apa. It's just pasal dia cakap aku tak spend macam banyak. Sikit sangat salah dia tu. Ya, correct. Kan? Dia macam kalau kau nak break, kau make sure cari salah yang besar punya. Yang yelah, mesti kau dengan perempuan ke apa-apa lah. Yang kirakan tak boleh dijadikan, maafkan tak boleh kahwin lah. Ya. Dia tak boleh dimaafkan. Kalau lah dia kalau kau minta dia break pasal you busy kerja. Pada aku, maaf cakap, kau jangan jadi bodoh lah. Kau jangan jadi bodoh. Sorry, I nak break dengan you lah. Pasal you sekarang ni dah tak ada time untuk I lah. So busy kerja. Pasal Kau kena busy kerja lelaki malas lagi leceh. Syul. Kau nak lelaki yang hari-hari dengan kau, tapi biawak punya. tak ada hasil. Tapi tak ada hasil tau. Tak kerja apa. Tak kerja apa. Tak Tapi kerja. mana dia hantar kau. Tapi kadang-kadang orang suka. Ada Perempuan lah. ada suka. Itu suka belum dijadikan suami. Dah jadi suami nanti kau tengok kau suka ke tak. Betul. Pasal diorang akan macam tak apalah, dia ni tak kerja pun aku tak apa, aku sayang dia. Memang betul. Belum kahwin memang cakap gitu. Dah kahwin, dah tinggal serumah. Boleh fed up tu ya. Betul lah. You tak kerja nanti? Tak apa nak kerja, you kerja je lah. I mengangkang je kat rumah. Nanti I kemas rumah. You kahwin dengan I pun, that time you cakap apa, tak apa, I tak ada kerja pun tak apa. Saya handsome sudah. Ini kau nak, ini dah bukan salah dia lah. Ya. Engkau yang cakap gitu. Dia yang cakap. Kau yang cakap dengan lelaki tu, tak payah kerja, I boleh tanggung. Dia tak kerja lah. You berak cangkung je. You tak payah kerja. Dah, dia tak kerja. Tu more to like a simpanan lah. Not simpanan lah. More to like a Toy boy lah. toy boy lah. Ya. Fuckboy lah. Fuckboy lah. Ya. Kalau bahasa kasar, fuckboy lah. Fuckboy lah. Ya. Ya. Tapi itulah. Aku rasa bila Pak Matai, siapa yang masih tengah in a relationship ni, aku okay, kita faham yang hantar-hantar ni yang selalunya in a relationship, bila korang hantar kita, the answer is already obvious to us. Ya. Pasal kita somehow or rather, either kita pernah experience ataupun kita tahu members yang dulu pernah experience. Ya. And trust us bila kita cakap ni benda, kalau kita cakap caw, high likely caw lah. Ciao lah. Kalau masih boleh fight, kita akan cakap maybe kau masih boleh fight. Tapi kalau dah banyak sangat red flag, caw lah. Ni leceh lebih barang. Pasal ni benda akan rolling situ-situ. Kau cakap kau dah 3 tahun dengan dia, Kau dah sayang. kau dah sayang, family pun dah sayang. Honestly, dia macam doesn't mean a thing sangat. Ni family sayang-sayang ni jangan. Betul. Ada, bro. Family sayang, dia pasal apa? That point of time, engkau dengan dia bro. So mak bapak ni supportive, mak bapak. Ini aku bilang fact ni. Betul. Ni mak bapak supportive. Okay, let's say kau, aku bapak kau lah. Ya. Let's say. Aku bapak kau. Betul lah. Yalah, betul lah. Betul, aku ada matai. Kau ada mati. Yes. Jadi kau dah sayang sangat. Betul. Aku sebagai bapak, okay lah. Buat macam nak sendiri lah, dah sayang sangat. Lepas tu perempuan ni pun dah sayang dekat parents aku. Tapi bila engkau nak break off, aku tak akan cakap engkau, jangan lah macam ni, tak ada. Aku mesti, kenapa? Dah lah, lain ada apa. Tapi maybe pun ada jugalah yang parents yang akan macam, janganlah try lagi ni. Maybe yang supportive extra. Because they don't know what's the real problem. Betul. But Kau tak ceritakan apa? the thing is, kalau dah red flag macam ni, Jalan sudah lah. family sayang ke, dah 3 tahun pun tak pakai lah bro. Betul. Pasal yang dia minta tu, minta engkau, dia tak minta bapak kau. Betul. Kau imagine tau, bila kau matai, kau boleh ada 1 year anniversary, 2 years, 3 years monthsary, whatever. Kahwin kira for life tau. Kau Kau nak jangan hadap ni benda. fikir-fikir seri-seri lagi.
Tak ada seri lah. Kadang-kadang betul. Kadang-kadang tak tahu jaga dek, seri hilang adik. Goyang dek. Bangun pagi, serigala adik. Betul. Kau bangun. Betul. Lagi kerja kau tidur. Betul. Ni semua tengah manis-manis kan. Manis di bibir lah ni semua. Kalau boleh mana-mana je escalator. You nak kiss. Cuma normal ya. Ni dia. Alamak. Kalau dulu lah, kalau baru manatai lah. Ya aku nampak kawan aku buat gitu. Aku tak. Oh, Sama habis lah, kalau tak buat gitu lah. kalau naik lift, Jijik. kalau naik lift ramai orang kat shopping center, tangan capai apa? Nampak. Ya, bikin. Tak Itu adalah bikin Asya. Members Asya. Sibuk. Gitu je kau kasih ya. Gitu. Dia opening. Gini Kita kasih closing. Depan. Kadang. Yalah, kira 3 level. Masuk kocik. Masuk kocik. Masuk kocik. Tengoklah kocik kau ketat punya. Dia licin tak boleh. Mana handphone I? Betul. Dalam Itu bukan kocik handphone. pula. Kiwak gitu lah. Aku macam nak pump ke. Sorry. Bukan kocik I Okay. Kimak. Hihihi Kepala otak. Itu kira kau dah buat gitu. Kau dah tak cakap apa-apa, kira kau dah menang. Yes. Kau dah Kira macam yes lah. dah tick satu lah. Ya, Pergi so tepi gini. aku rasa apa ni? Kau Fikir betul-betul lah dek. betul lah. Betul lah. Kau fikir betul lah. Ini Okay. kahwin sampai habis lah dek ni. Tak ada macam gini. Macam Ray cakap tadi, at the start, kau berbual, lepas tu kau kasih dia ultimatum lah. Kau bukan kasih dia ultimatum, maksudnya kau set the Boundary. Is it kau show hand lah. limit lah? Ada limit lah kira. Sekarang aku kerja macam gini, aku boleh mampu gini. Ya. And pasal aku nak kena kerja keras, aku pay time cuma gini. Betul. Kau boleh tak boleh? Yes. Dan time aku nak kerja keras, aku nak kumpul duit ni pasal apa? Pasal I nak halal kaju pun. Malam jatuh boy. Betul. Malam jatuh. Suara dalam lah. Kasih kau Ini snort. lah. Betul. Malam jatuh. You nak halalkan I? Lepas tapi kalau dia cakap things like macam, oh, yelah nak halalkan I, tapi kalau gaji macam gini pun macam mana? Terus Ciao. jalan. Ciao lah. Tak payah lagi. Kau jab dulu. Kau Pada 1-2. budak. Apa? Kau 1-2 terus siku masuk buah 3. Tarik, pap lutut. Kau cekik, kau taruh dekat wall. Habis. Kau tengok dia wobble tak? Ya. Apa ni? Wobble. Bikin malu. Bikin malu. I dah tak ada duit. I tak ada duit. Ya. Okay, aku ada lagi satu lah guys. Okay, let's go man. Let's go What up talk folks? What's up? Nak share sikit about something that's been going on in me and Habis mind a lot. So we were both 21 and dah kahwin. Okay. The reason of our marriage is dah terlanjur, Okay. but we thank Allah for the rezeki yang kita dapat. We have asked for a lot of people punya opinion, but we are still unsure about it. I'm 5 months pregnant, dah tahu gender and all. Alhamdulillah it's a girl. Bila kita nikah tu, baby is very small, less than 6 months. Some say kalau baby less than 6 months, kita boleh bintikan nama with the father. But some say tak boleh. Some say tak boleh. Some say kalau baby dah besar, my hubby tak boleh walikan her because it won't be sah. So we both have a lot in mind. We just want to know what's korang punya opinion on this. PS, we went to the OK Let's Folk concert. Kita lah yang naik van. Okay. My husband baru book out. Tu dia cakap I'm not the girlfriend, I'm the wife. Okay. Both hubby and me such a big fans of korang. Hope to see korang buat concert lagi. Thank you. Oh. Aku benda ni actually Nak tanya ustaz ni. nak kena tanya ustaz. Kita tak boleh sembarang cakap. Kita tak boleh Nanti sembarang kan cakap. Salah cakap dah leceh. Pasal bin dengan binti ni is kirakan dah keugamaan sikit. Betul. Maybe kita boleh bring this dekat Al-Folks. Betul. Aku pun ada nak tanya pasal this type of thing. Pasal kalau kau nak namakan anak kau, is it a must to have a bin or binti or Tapi sekarang ada orang tak taruh pun tau. Aku actually tak nak taruh. Tapi itulah pasal semua dah ada. Pasal aku betul-betul tak nak taruh semua. Tapi aku nak diorang pakai Hidayatullah. Kau faham tak? okay, Oh, itu macam kau punya surname lah. Something like that. Sarah, Adam Hidayatullah. Okay. So kirakan Hidayatullah family lah. The That kind of Hidayatullah. thing lah. Yeah. Kira. Tapi
aku rasa itu untuk more towards macam identification. Kita not sure. Macam royalty, That's why nak royalty kena punya. tanya Ustaz. Betul. Tapi apa benda yang kita boleh urungkaikan sekarang ni? Anak luar nikah dengan kahwin muda, and okay, the first thing first is korang kahwin, Syul. Dah lah. Betul. That is the main thing. Kau That kira is the Kau bertanggungjawab. Betul. Kau Kau tak bertanggungjawab. Kira tak tinggalkan kewajipan kau lah. Sebagai, apa yang kau dah bikin ni, betul. kau tak tinggalkan dia. So that should be respected. Ya. Yes. And kita tahu it's not easy 21 years old, tapi kita nampak kau punya husband baru buka out. It's very Tiring lah Syul. tiring, Syul. Penat kan. 21 tahun baru buka habis. Lepas tu kau tahu kau buka out ni, kau boleh bukan kekurangan dengan kawan pun tau. Kau nak kena je lah. Nak tengok anak kau. Betul. As a husband lah. And 21, aku tak tahu husband dia umur berapa, tapi aku rasa NS masih muda lah. Aku rasa sama kot. Yeah. So macam the both of you masih okay, macam mana saya nak cakap masih banyak time yang korang actually boleh enjoy, tapi korang dah ada responsibility. And from there it will teach you to be more mature faster lah. Tapi kalau kau nak fikir balik, nanti kalau kau dah tua, lagi senang pasal anak kau dah besar. Ya. Betul Umur juga. kau pun tak gap jauh sangat. Betul. Macam tu. And And kita happy dapat tengok korang yang pergi konsert together. Mana korang in good terms lah kan? Alah. Itu kira korang punya enjoyment time lah. Correct. Yeah. Lelaki bini, betul tak? Ya. Lagi satu aku nak cakap, Hmm. no matter apa pun, kepada yang lelaki ni lah, Hmm. anak luar nikah ke apa ke orang nak cakap tu stereotype ni semua, Hmm. itu anak kau lah. Betul. Itu anak kau, Syul. Betul. Dia nothing can change the fact that Yeah. that is your child. Betul. Ya. Even if ialah ada dia punya religious punya factor, kita faham. Itu tak boleh lari lah. Itu tak boleh lari. And bila kau cakap pasal anak kau girl nak nikahkan semua nanti macam Aku mana, rasa no problem kot tu. Don't Tak, tu nak worry. kena check. Tak, Ah, as in, check. don't worry. Kalau let's say tak boleh, there's someone else can Betul. berikan. Ya. No, tak ada isu besar sangat Tak lah. ada. Pakcik ke adik-beradik. Pakcik Ah, ke but what we are trying to say is be present. At the present moment, Itu yang betul. kau ada that bundle of joy Hmm. of a baby, and at this present moment, the both of you are trying hard to make it work Ya, for your little family. Focus on that first. ya, aku rasa tu benda yang paling penting kau boleh fokus. Sebab sekarang kau tengah NS. So aku sure apa kau pun dah ada plan lepas NS kau nak buat apa. Because apa, dia confirm plan dia dah ada family. Betul. Alah. Lain lah kau cakap macam budak-budak biasa yang belum ada family semua. Ya, boleh mana, relax lagi lah. Mana ada plan. Relax lu apa. Pasal kalau dia tengah BMT ke apa kan, is best kalau time ni macam crucial punya period ni, jangan merusingkan keadaan. Pasal husband kau kat dalam camp, Betul. kau kat luar. So try to help each other. Kasih Tapi dia ada habis tak? NS lah. Ada tak budak enlist dah? Ya, Ada, ada. ada. Time aku pun ada. Ada. So it's best to declare. So Dia declare, jadi kalau diorang rasa belum kahwin, diorang tak dapat benefit lah. Kalau orang kahwin dah dapat benefit bro. ya, tapi macam let's say contoh kalau ada emergency ke apa, Boleh balik. Kau kira superior kau kan nak kena Bilang kau kena bilang superior kau. So at least superior kau boleh tolong kau ke apa kan. Dah kasih kau time off Yes, ke. correct. Kau puas kejap. And aku rasa sekarang macam aku shoot wedding kan. Sekarang dah banyak family dynamics yang berbeza. And kalau misal kata bapak dia, kita pun tak tahu biological father ke bukan. And maybe MC pun boleh cakap okay ni bapa betul ni. Dia boleh cakap je wali. Kan? Tapi kalau pak nak nikahkan, kita cakap kita apa ustaz? Ustaz nikahkan lah. Kat depan-depan gitu juga. And orang pun tak tahu pun pasal reason apa. The reason might be just bapak betul dia tak nak nikahkan pasal dia rasa ustaz lagi baik. Ataupun maybe memang bapak betul tapi dia anak luar nikah. Orang tak payah tahu. But that doesn't matter apa. That doesn't matter. It doesn't matter. Yang penting anak kau nikah. Anak kau nikah. Dia punya majlis jalan as per normal. And the thing is bukan pasal engkau anak luar nikah je. Maksudnya kalau pasal nikah ni, kadang-kadang bapak tak nak nikahkan pasal dia tahu dia not in the best state of iman. Tapi aku pergi wedding pun ya, macam kau cakap, banyak je bapak dia tak nikah kan. Betul. Banyak. Alah. Semua Normal kadi yang nikah kan. Betul. Usually lah. Normally kalau macam kau ada anak perempuan bahasa macam dia seorang aja. Dan itu maybe kau baru nikahkan. kau punya rasa lain sikit. Tapi macam mana pun dia anak yang bahasa lepas kahwin kau ada anak ke sebelum kau kahwin kau ada anak,
itu tetap anak kau. Betul. Budak tu tak salah dia apa-apa. tak pun. salah apa-apa. Dia Anak tak tu salah tak apa-apa. salah. Jadi kau jangan pedulilah orang nak cakap dia ni anak bom ke anak apa. Pergi mati. Ya. As long kau dapat jaga anak ni dengan cukup sifat, Ya. kau be there for him or her, InsyaAllah okay. Pasal budak ni yang Dia tak bersalah pun korang budak ni. dia tak minta pun lahirkan dunia ni. Betul. Ini Itu semua, yang aku rasa dulu tabu benda ni. Ya. Dulu selalu yes. Dulu tabu rabak and aku tak tahu apa pasal lah actually. Mak sekarang Pada pun masih ada orang kan. tu it's a disgrace. Of course lah. Dulu. But Ya, then disgrace not the child, is the perbuatan. Yes. betul. Perbuatan budak tu tak Professor disgrace. Green. pasal kadang-kadang anak luar nikah pun kena treat differently tau. Ya ada. Dulu. Yes. Sekarang aku rasa tak lah. Tak lah. Ah. Pasal orang sekarang dah matang, dah belajar. Then we Habis got a lot of platform yang tunjuk-tunjuk ini. betul. Habis apa ni aku nak cakap, and the thing is yang benda yang kau buat ni, yang benda yang kau buat sebelum nikah ni, lepas kau dapat anak, itu kau dosa kau dengan Allah. Ya, kau bukan boleh dosa budak tu. And kau Tak, bertanggungjawab pun. Kau bukan dosa dengan orang. Kau faham tak? Macam Alah. dosa dengan Allah kau boleh taubat senang. Dosa dengan orang kau nak kena pergi kat orang tu minta maaf, Ya. bayar Yes. hutang, apa-apa. Tu kalau tu claimable Syul. Benda tu lah. So kita bukan nak normalize tapi dah terbikin. Betul. Budak tu pun dah tahu gender. Go ahead. Life has to go on lah bro. Go ahead. Jangan stress-stress benda ni. Betul. Ya. Kalau kau stres, dia tak ke mana tau. Betul. Dia akan patah balik, pusing-pusing dia gitu. Dia menghantui nanti. Asal macam mana nanti orang fikir, tak payah. Ya, Korang semua tak orang payah fikir lah. macam Iyad cakap tadi. Korang just focus on your little family that you have now. Yes. Make it work lah. Dah, tu je. Kita akan lagi happy kalau kita dapat tahu korang trying your best to make it work. Betul. Jumpa kat luar, tolong tegur. Jom tegur dan letak nama And kenalkan nama diri dia. korang dengan kita lah. nama baby, nama kita lah. Next man. Cuma Nur Alif. Nama baby girl Baby sial. girl Habis dah cakap apa? Hidayah lah. Oh. Hmm. Hidre. Oh bukan. Kira leceh. Kau ingat Hydroflux ke apa? Nama orang Switzerland misalnya. Nama orang Greek. Apa tu Viking? Oh, ya. Ya, tapi kirakan good job yang korang stay. Yes. Ya. Kita doakan korang terus sihat, bahagia, murah rezeki. Amin. Yes. Yang tengah NS tu suaminya semoga ORD dengan smooth lah. Kalau lagi bagus pun, kalau kau dapat sign on kau apa kan. Wah, Kalau sure boleh lah. lah. Bagus lah. Lagi Kalau bagus. boleh. Kalau kau dapat opportunity. Kalau tidak, never mind. Kasih habis 2 tahun, keluar, cari kerja, dah. Jangan Simple. buat hal ya. Jangan buat hal. 2 tahun ni NS, jangan buat hal. lagi-lagi kalau kau dah ada family, NS jangan buat hal lah. Ya. Ya, just relax. 2 tahun tu dah kasih habis Pasal lah. weekend kau tu pressure satu. So kena confinement, leceh. precious tau. Kena SOL apa nak Dulu bilayan. aku double cross lah 3 bulan lah. Betul. Tapi cakap pasal NS ni, siapa-siapa yang dengar kita yang tengah NS pun jangan buat hal lah. Betul. Jangan lah. Baik kau dah post out atau kau masih recruit sekarang ni, masih confinement period, ataupun kau dah post out, tahan lah. Ya dulu pakcik-pakcik aku cakap aku, kau kalau kau awal kau kedi tu. Diorang gitu sama aku. Oh, yalah betul lah. Betul, pasal- aku punya budak-budak baru tu satu kena saman $900. Pasal apa? Kira banyak lah, kira accumulative Ada punya je lah. benda lah. Datang lambat tak bilang. Boleh kena saman? Kira kau ada accumulate dia, kau punya fault ni boleh charge in satu punya ni lah. Okay. Oh. Habis balik siang tak bilang superior. Suka-suka hati. Suka hati dia. Tapi dalam NS kau akan nampak banyak pattern. Aku Ya. cakap dengan dia, kau kena saman naik 900. Gaji kau berapa? Betul. Oh, bulan-bulan potong lah cik. Bodoh kan? Bodoh lah. Kasih habis lah 2 tahun. Aku pernah nampak satu budak Cina ni, dia pay doket. Sibut, tebal. Kau tahu pasal apa tak? Saya MC banyak lah sial. Pasal MC satu, kadang-kadang dia suka forge. Tak, ni MC betul. Tapi banyak. Banyak gila. Boleh kena ban dengan hospital tau. Betul. Kalau kau pergi Yes, satu yes. hospital terlalu frequent, Ya. diorang akan tengok nama kau punya. Ini aku rasa sebelum law, habis lepas tu sebelum rule macam, then after that station pun ada kasih macam like kau tak boleh ambil from this hospital lah. Dia Ya. pun akan cakap kau. Tapi macam aku faham kadang members ada cakap macam aku dah tak boleh tahan lah. Maybe superior kau mengarut apa. Tahan je Syah. Tahan je, saya 2 tahun je Syul. 2 tahun je. 2 tahun sekejap je. Serius. And Sekejap. to be honest, itu kau sebagai lelaki
itu kau punya first taste of the workforce. Ya. Kau tengok dia ni tak suka kau. Dia ni politics lah apalah pilih kan. bulu. Dia paling rabak apa tau? Ah. Macam kau cakap, dia ni tak suka kau. Dia ni pilih bulu. Tapi engkau no choice. No choice ya. Kau nak kena Go through lah. pandai-pandai handle Kau nak apa? Kau nak 2 quit? tahun. Kau tak boleh Kau quit. tak boleh Syul. quit. Macam mana kau nak handle lah. Tu part kalau dia test kau lah. quit kau sasui. Kalau kau quit kira walah. Walah tu quit dah tu. Jadi it's the first taste of the workforce lah. Ya dulu aku pernah kira ada dulu tengah baran kan. Kayak aku punya officer cakap aku, bro, if here you like this you become hooligan then outside how you want to work. Outside is more worse no. Yalah. Dia gini. Dulu tengah muda mana ingat Ya, betul. sekali dah kerja luar. Syal kat luar lagi huru-hara Syul. Pasal kau kau tengok kalau kau ni for those listener yang budak-budak NS. Ya. Kalau kalau kau AWOL, kau buat apa? Takkan habis. Takkan Tak, as lagi. in kau boleh buat apa? Betul lah. Kau duduk rumah, kau nak kerja pun kau kerja Yang kau tak nak pakai IC punya. Tak pakai IC satu, habis kau 2 minit macam takut sendiri. Jangan kena screen. Ya. Buat apa? Dulu aku ada satu kawan ni. Zaman-zaman clubbing punya time. Tu time ni lah chocolate bar punya time semua. Ui. Hendrik semua. Kita dekat kat tu bridge kan turun apa Coffee Bean kan. Ya. Baru sampai ayat. Habis? Dah pergi 7-Eleven dah FAP. Dah go. Baru turun. Polis screen terus. Bawa balik. Bawa balik. AWOL lah. Wanted lah. Tak AWOL. Hmm. Tu simple je dia cakap aku. Rokok baru beli ni semua. Apa dia? Ni semua kau angkat dia. Yalah. Terus balik lah. Aku ada member aku tu. Budak pasir lah. Dia AWOL pasal perempuan lah. Oh, leceh. Ada ya, leceh, aku buat leceh. ada. Provost dah sampai naik rumah. Kata tidur mana? Pasir Ris Park. Kan leceh. Memang Kan? ada orang itu. Ada. Tak bilik. Ada memang Lepas ada tu, dia, tapi leceh Syul. Dari rumah. Dulu kita member siapa? Kira budak kampung apa. Kita pun teman dia lah kat Pasir Ris Park. Tapi sampai aku fikir macam, habis semua dah start kerja apa? Dah start kerja, dah start busy, dah start ini. Lepak pun dah jarang. Lepas tu dia rasa macam left out sendiri lah. Tapi kau dah susahkan diri kau sendiri. Betul. Apa? Paling aku tak boleh take it. Budak firefighter AWOL. Masalah? Bro, 1 hari kerja 2 hari Oh off. ya, Syul. correct. Kau nak AWOL apa Tak tahulah ni pada aku lah. Tapi of course kita tak discount the fact that ada yang memang ada kes kena bully rabak. Ya. Lepas tu dia tak cakap. Dia tak tahu macam nak cakap. Then dia cawah. Ada bukan pasal bully kat kerja kan? Ada pasal member kat luar. Siapa? Lepas tu dia AWOL. Influence. Influence lah. Influence. Kimak takkan kau influence dengan member sampai kau AWOL Syul. Tak boleh cakap kan. Ni benda-benda AWOL ni kan. Tu kau bodoh siap. Memang Memang bodoh banyak lah. yang AWOL ni memang bodoh lah. Memang bodoh. Benda simple. 2 tahun, bulan-bulan dapat gaji. Yang scary yang kau Relax cakap lah. apa? Dekat DB umur berapa? Masuk? Tua nak mampus? Tua. Dalam. Pasal dia AWOL dia dah ada deserter kan? Ada deserter. Pun Deserter. chargeable kan? Yes. Chargeable lah. Tu DB ke prison? DB lah. Ada orang AWOL lama gila je. Ada dulu aku ada satu member 10 tahun saya AWOL. Serius Kira ah? anda dah di Habis dia deserter kerja lah. apa? Kena. Dia kerja macam-macam lah. Macam kan dulu ada kerja So, tak payah pakai IC punya. Lepas 10 tahun baru kena? Lepas 10 tahun saya baru kena. Ish, ya Allah. Habis kena apa? Kena DB lah? DB lah. Dah kahwin ada family lah? Tak. Oh, okay. Dia masih Masih gangsterism enjoy. lagi. Yang wild and Gangsterism. free lah. Dia masih wild and free lagi. Tapi pergi mana-mana susah lah. Yalah. Kan Macam susahkan diri. ni tempat pakai IC ke? Aku cakap dia, kau sampai bila Syul nak macam gini? Kau tak penat Macam pergi mana-mana lepak bawah mesti ada datang polis basically kan. Betul. Lepak bawah blok. Kita main mata dia jaga. Bro, ciao. Water ciao. Leceh saya. Leceh. Apabila kau nak gitu habis dah tak duduk rumah. Yalah. Kadang rumah members, kadang entahlah bawah blok, Ya. kadang sana sini, pangking semua. Aku cakap, alah. Banking Dua lah. banking Banking. lah. Leceh Sampai je. bila Syul? Jangan lah. Habiskan 2 tahun tu, telan lah. 2 tahun korang nak telan. Jangan jadi kedi lah. Ya, macam Ayat cakap, walaupun telan bukan kerja kita, tapi time telan. NS kita nak kena telan lah. NS nak telan. Nak kena. Bopian lah. Telan cip ya. Nak buat macam mana? Kadang cik cakap pun kau nak telan tu. Telan cik punya. Cik Alip ni lah. Maybe boleh potong 1-2 bulan ke. Betul. Betul. Kurang sikit lah. Bodoh. Ya, tapi aku rasa tu je masa yang kita ada. Yang dua ni
masalah ni aku rasa is a young Yang relationship punya problem. Yang problem lah. And kita suka dengan masalah-masalah macam ni, yang especially daripada younger ones. Ya, aku suka. Kita suka. Pasal apa? Kita tahu kita dah alami dah benda ni. Yes. So kita boleh kasih some advice Good lah. and Kalau bad korang lah. nak cakap advice, okay lah. Kita boleh kasih advice pasal kita tahu kita dah pernah. Pasal macam kalau korang yang dengar ni pun, yang muda-muda ni, bila dah start masuk umur-umur kita punya masalah, yang kita bacakan pada Dr. Fu cakap, benda dah complicated babi punya. Betul. Kadang-kadang bila kau dah sampai umur kita, dia punya problem datang, kau kadang fikir, aku nak muda balik lah Syel. Yang skandal lain, yang tak boleh dapat anak lain, yang in-laws problem lain. Betul. Yang kira abang ipar, kakak ipar problem. Lah tu betul. lagi pening kepala sial. Yang mana dah kahwin baru nak pergi clubbing lain, baru nak enjoy. Leceh. Ni aku nak cakap sebelum kita habiskan. Ni aku nak cakap budak-budak muda ni. Korang tengah muda ni kan. Korang buatlah tu semua. Jap. Dia macam boleh. Dia macam boleh. Dia gini. Maksudnya bukan pergi party, bukan pergi enjoy. Kalau See the world, korang see the world. kalau See the korang nak pergi experience the world Yes. in a nicer way lah Yeah, betul correct. cakap korang go ahead. Because kalau korang dah kahwin baru korang nak explore dunia ni, yang apa dunia lambat. ni have to offer, bro, jangan bro, dah lambat. Yes. Lambat. And bila dah kahwin tu is the time yang korang should tarik handbrake lah. Ya. Betul. In whatever thing that you do yang tak selari dengan agama ke, ataupun as a married person lah. Baik Tapi lelaki kalau maupun korang laki bini masa rock and roll punya, boleh. Tapi you ngai je. tu you lah. Then tu korang punya pasal. Kira korang budak-budak muda ni, kira kalau belum sampai tahap pingpong show lagi, belum tengok, tolonglah. Kira pergilah see the world first. Oh, nak kena tengok Tak as in macam gitu punya. Aku faham mana kau nak ni. Kira tengok dunia ni. See the pingpong world first. Okay. Then settle down. Yeah, correct. If not, you is only settle for one pingpong. Betul lah. Yalah, Kau ping-pong got rebound kan. Yeah. Sometimes one ball don't have, another ball come. Yeah. Yeah. Sometimes orange color, Sometimes pink color. in the morning different ball, Yeah. at night different ball. Sometimes very pretty but with ball. Yeah. Yeah. Surprise! Blue balls. Yeah. Correct. Handsome boy. Habis. Yeah. So tapi kalau nak cakap ada different colour and different model, is kereta lah. Ya. Ini yang cakap ball. This Yeah. one all a lot of Ball bearing bearings. Yeah. So different colour, different model, 1 year free servicing. Yes. Yeah. And don't forget, November, December is the time the price Sale. going down. Yes, ada sale lah. Lah, Ada sale. banyak wave admin fee lah apa semua orang boleh wave. Dia aku rasa now is the best time untuk siapa yang nak tengok kereta pasal dekat Car Fleet tengah ada year end sale. Betul. So cantik pula tu pasal diorang buat year end sale gini. By February kita dah puasa betul. Betul. So yalah hari raya korang nak pakai kereta. Betul. Bulan puasa pun dah nak Ya. pakai kereta tu. So mana yang berkemampuan tu, why not turun tengok mana yang korang berkenan. Tapi yang FOMO ni jangan kelang kabut. Okay. Yang mana tak orang cakap belum, yelah orang cakap kewangan tu belum kasar sangat. Betul. Untuk ada kereta tak apa. Tak apa, jangan nanti korang dah gini korang sendiri susah. Betul. Ini Betul, kita betul, cakap betul. untuk siapa-siapa yang betul-betul perlukan kereta. Yes. Dan yelah boleh ada kereta. Yeah. Need kira need not want. So korang big family, Yeah. korang pergi turun. Betul. Korang tengok. Dorang ada juga, tak salah aku dah nampak Seven-seater. Toyota Wish Yeah. sehari kan, ada kan. Baru dorang bawa masuk. Ni semua korang boleh tengok. Sekali hari dorang baru masuk Vezel, dah bikin body kit semua. Yalah. Baik That kan. time dia buat live tak salah aku, Frit ke Sienta, ada atas ada rack lah. Pun baik. Lupa. Dah siap lah kira. Dah siap. Yeah. So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal kereta, korang boleh lungsuri laman socials mereka di Car Fleet Auto Instagram ataupun Car Fleet Auto Central di TikTok. Ataupun korang boleh WhatsApp terus untuk buat appointment di 8845 0000 8845. 0000. Car Fleet Auto. A car for everyone. Ciao. Kenapa?